Hai, Assalamualaikum. Hari ni macam Fiza dapat macam tiba ada terfikir kan. Kenapalah macam Alhamdulillah kita dah cuba dekatkan diri dengan Allah. Dah lama dekat diri dengan Allah. Kita dah banyakkan amalan. Macam banyakkan istighfar, selawat. Banyakkan amalan lah dekat diri dengan Allah kan. Tapi masalah datang bertubi-tubi. Lepas tu kena sihir, kena santau. So macam kadang terfikir, ingatkan dekat diri dengan Allah ni hidup makin bahagia. Macam masalah tu hilang. Tapi Alhamdulillah dekat diri dengan Allah, Alhamdulillah tenang. Sangat-sangat tenang. Kadang macam kita lupa kita ada masalah. Lupa ada masalah, macam tenang tau. Tapi kadang terfikir mungkin hasutan-hasutan tu kan, macam tapi dah dekat diri dengan Allah ni, tapi kenapa masalah-masalah ni datang? Macam tu. Tapi bila lama-lama tu kan, duduk, fikir, betul muhasabah diri, lepas tu dah macam lalui kan, kita tenang, kita terima dengan takdir tu, terima dengan semua masalah ni, dengan ujian ni, terima. Lepas tu baru bila kita tengok dengan sudut lain, dengan posisi lain kan, sudut lain dengan bersangka baik, sentiasa bersangka baik, serius. Dengan Allah sentiasa bersangka baik, sebab Allah yang cipta kita, mesti Allah nak bagi kebaikan. Allah sentiasa nak bagi kebaikan. Tapi bila kita tengok, cakap nak bagi kebaikan, tapi yang aku dapat ni masalah. Di mata kita masalah. Sebab di mata kita ni, kita tengok kebaikan tu benda happy-happy, bahagia. Kan? Tapi kebaikan dia sebenarnya, sebelum datang kebaikan tu, kita kena tempuh, kita kena face challenge. Apa challenge tu? Apa ujian tu? Dia macam sakit, perit, sedih. Tapi bila kita tempuh, kita hadap dengan berani, insya-Allah, dengan yakin dengan Allah, sebab Allah takkan aniaya hamba-hamba dia. Allah sentiasa bagi yang terbaik. Allah sentiasa bagi kebaikan. Semua benda yang baik datang daripada Allah, keburukan, kesalahan daripada kita sendiri. Betul? So guna ayat tu, memang ayat tu betul. So bila tempuh ujian tu, tempuh masalah tu, memang kita akan dapat solusi. Dan kita akan buat diri kita jadi kuat. Bila orang tengok kita pun, macam mana kau boleh kuat macam ni? Macam mana kau boleh ada idea macam ni? Macam mana boleh dapat ilham macam ni? Macam mana kau buat? Sebab Allah hadirkan masalah, ujian yang besar-besar ni untuk aku hadap, untuk aku dapat solusi-solusi dia, dan aku boleh